Kapasiti masjid dia 900 orang. Masjid mungkin semua kita ni. Collection sekali jemaah 6,000, 7,000 tuan-tuan. Kapasiti masjid 900 orang. Hak ambil rakyat ni, dia mau boleh tik, dia mau ada waris-waris tanya. Sekali jemaah boleh 6,000, 7,000. Cuba bayarkan. Cuba bagi nisbah dengan 900 orang. Purata sama rakyat tu dah tentu 10 rias saja. Boleh panggil Ustaz Datuk Khasim, boleh panggil Ustaz Azhar Arif, penceramah kanan, ketua Jabatan Syariah UKM, beli tiket kapal pergi balik. Masjid mungkin aja tuan-tuan. Sekarang tengah duduk link dengan Ustaz Syamsul Debat. Piti banyak Ustaz, piti banyak. Panggil Ustaz Kazim 4,000, malah tu boleh 11,000. Tuhan tambah lagi tuan-tuan. Tuhan tambah lagi. 1,001 macam dia boleh satu program. Apa? Bila piti banyak. Dan tidak mengharapkan agensi-agensi lain. Orang nak bui cerita lain. Maidan nak bui bak lain. Orang tu nak bui ni. Tetapi biar mari daripada ahli jemaah tu sendiri. Biar kita jadi tangan kanan. Tangan yang di atas, bola jadi duduk tangan bawah. Dan saya dipahamkan oleh imam muda dia. Anak mungkin dia yang nak pergi belajar ke universiti. Diploma 500, ijazah 1,000 dia beli. Dan yang kedua dia kata, bila anak mungkin dia mati, free. Gali kubur, setiap urusan jenazah, masjid tanggung. Tunggu siapa dia nak mati, free. Lah ni kita kena tangguh dulu kan nak mati, pasal fitih tak cukup. Ini jaminan Allah ni tuan-tuan. Dalam kitab Al-Mawa'isul Badi'ah dia ada dua. Edisi Jumi, edisi Jawi. Yang mau baca ni hak Jawi tua. Allah Ta'ala sendiri kata. Aku akan tambah penyakit dalam hatimu. Penyakit kedeku. Sebenarnya mu tak khabar mu kedeku. Di Masjid Ibrahim ni orang Jepun ambil ceramah sebelum Jumaat. Sekarang ni trend di Kelantan. Kerana dia nak buat Majlis Agama Islam Kelantan telah mengarahkan supaya buat program penerapan standard masjid. Mempelbagaikan program. Mana-mana masjid pun sekarang ni hamba tengok ada kuliah sebelum Jumaat. Amo royak lah di Masjid Ibrahim ni. Amo kata kapasiti masjid ni berapa orang ramai. Boleh muat sembahyang Jumaat. 1,000 amo kata. Amo bobo 1,000. Cuba tuan-tuan bayangkan, kata kalau 1,000 orang semua bersedekah pada hari Jumaat. Dan semua kita sedia maklum, sedekah yang paling afdal ialah hari Jumaat. 10 rias orang amo kata. Cuba bayangkan kalau 1,000 orang, 10,000 sekali Jumaat. 4 kali Jumaat sebulan masjid boleh 40,000. 40,000 masjid boleh. Sekali Jumaat 10,000. 10 rias orang. Tak main dah dia luar. Bobo sia tak apa tanya. Cuba bayangkan 10,000 sekali Jumaat. Masjid boleh 40,000 sebulan. Kutipan hari Jumaat kita baru 40 rias baru. Kita baru 40 rias sebulan untuk masjid. Dan kita kena menembusi yang berkata. Tuan-tuan kena nampak. Kita bubuh piti dalam tabung masjid, bukan piti masjid.
itu adalah pitih kita masjid Tolong Sipek. Masjid Tolong Sipek pitih aku. Bila aku nak guna pitih aku? Ketika aku berada dalam kubur dan ketika aku ada pada mahsyar. Tolong Sipek. Serupa kita sipek pitih dalam tabung haji. Bukan pitih tabung haji, pitih kita. Demo tolong pegang pitih kawan. Bila kawan pergi Mekah, kawan duduk di Madinah, kawan duduk di Makkahul Mukarramah, pegawai tabung haji pun turut pergi duduk di lobi. Berapa pokcik nak draw? Berapa pitih pokcik ada? Ambillah seberapa banyak pokcik nak. Sipek di Malaysia dengan ringgit Malaysia. Siapa di Arab Saudi ditukarkan dengan rial Arab Saudi. Pitih tabung haji ya? Pitih kita. Tolong pergi tabung haji. Tetapi pengurusan tabung haji orang yang cerdik. Dia gunakan simpanan kita itu, dia laburkan. Dia beli dia beli kebun sawit. Dia beli ladang sawit. Dia bina hotel-hotel dan sebagainya. Maka dapat keuntungan. Akhir tahun dia bagi dividen. Pengurusan masjid yang cerdik, kita sipir-sipir pitih pun banyak. Dia laburkan pitih kita untuk jemaah. Dari sudut infra, dari sudut program mengimarah. Pun bila kita mati, kita pun melekat buat mari pitih kita 200 ya. Kita kata tak, bukan pitih hamba 200 ni, hamba taruh 20 ya. Tukar ni bukan pitih apa. Dok pitih muda. Musipah 20 ya, tapi hak lebih lagi 180 ialah keuntungan kerana orang masjid labur ke pitihmu. Mu boleh pala. Ni dok main jak muda sampai tua dia dok main ikhlas ria. Ceria untuk siapa? Untuk siapa dia? Untuk kita. Ceria. Pasal kita tak nampak hak ni lah tuan-tuan. Collection masjid kita tidak boleh dibanggakan. Tak padan dengan kapasiti orang yang ada. Cuba kita fikir tuan-tuan. Bila lah kalau masjid ni kapasiti dia boleh muat berapa ratus orang. Ambil bubuh lah 500 orang. Sudah tentu kalau 10 hias orang 5,000 sekali Jumaat. 4 kali Jumaat 20,000. Ini hari Jumaat sahaja. 1,000 satu macam dia mau boleh buat program. Boleh panggil ustaz hebat-hebat. Hak kelas A pelah. Tolong beli kefek kata betul-betul. Pergi balik. Ni nak main ustaz muntah tak muntah. Tak usah. Seperti satu masjid di Kelantan. Yang nama ada kuliah di sana. Nama dia Masjid Cekok Panji. Kapasiti masjid dia 900 orang. Masjid mungkin supaya kita ni. Collection sekali Jumaat 6,000, 7,000 tuan-tuan. Kapasiti masjid 900 orang. Hak hamba rakyat ni, dia mau boleh tik. Dia mau ada waris tanya. Sekali Jumaat boleh 6,000, 7,000. Cuba bayarkan. Cuba bagi nisbah dengan 900 orang. Purata sama rakyat sudah tentu 10 hias saja. Boleh panggil Ustaz Datuk Kasim. Boleh panggil Ustaz Azhar Arif. Penceramah kanan ketua Jabatan Syariah UKM. Beli tiket kapal pergi balik. Masjid mungkin aja tuan-tuan. Sekarang tengah duduk link dengan Ustaz Syamsul Debat. Piti banyak Ustaz. Piti banyak. Panggil Ustaz Kazim 4,000. Malah tu boleh 11,000. Tuhan tambah lagi tuan-tuan. Tuhan tambah lagi. 1,001 macam dia boleh atur program. Berapa? Bila piti banyak. Dan tidak mengharapkan agensi-agensi lain. Orang nak bui cerita lain. Maidan nak bui bak lain. Orang tu nak bui ni. Tetapi biar mari daripada ahli jemaah tu sendiri. Biar kita jadi tangan kanan. Tangan yang di atas. Bola jadi duduk tangan bawah. Dan saya dipahamkan oleh imam muda dia.
Anak mungkin dia yang nak pergi belajar ke universiti, diploma 500, ijazah 1000 dia beli. Dan yang kedua dia kata, bila anak mungkin dia mati, free. Gali kubur, setiap urusan jenazah, masjid tanggung. Tunggu siapa dia nak mati, free. Lah ni kita kena tangguh dulu kan nak mati, pasal fitih tak cukup. Masalah nak bui sama sekia ke orang semaya tu, budaya tu kita jangan hidupkan lagi. Budaya tu kita jangan hidupkan lagi. Set-set tu lebar ni biar apa? Jangan mengharapkan orang mati boleh pitih. Kalau dia bui pun kita hantar balik dia. Orang keluarga dalam kesusahan, tapi oleh kerana sudah jadi budaya, tak bui malu ke orang, nampak sesak saja kita. Akhir sekali jadi seolah-olah benda tu jadi wajib. Paling bodoh 5 riyal semaya aja, semaya banyak. Akhir sekali tak boleh panggil orang ramai apa-apa, tak cukup pitih. Menyalahi dari segi hukum yang Allah Ta'ala sebut, lagi ramai orang semaya, lagi ramai lagi baik, lagi ramai lagi baik, lagi ramai lagi baik. Kali dengan pitih kita, kemari orang boleh 100 orang semaya kali dengan 5, tak mati kita. Dia akan menghantui fikiran. Benda-benda ni kita kena seleh dah tuan-tuan. Sepatutnya kita membantu keluarga si mati, tidak membebankan dia. Tetapi oleh kerana sudah jadi adat, semaya mayat kena beri pitih. Bila tak beri, tuan rumah berasa malu, berasa air, nampak basak telajak, rumah po banglo gitu, pun kabar-kabar tak beri pitih orang mayat-mayat. Tu lebar apa kelik? Beng. Oh, kedekut. Tu lebar korang. Nampak tuan-tuan? Bukan suatu perkara yang senang nak hilangkan kakak tu, kerana sudah jadi darah daging. Hari ni tuan-tuan, masjid pada Pak Ahmad bermula 1 hari bulan 12. Anak mungkin yang meninggal, semua masjid tanggung mereka. Gali kubur, kain kapal, mandi orang mati, masjid tanggung mereka. Cuma tunggu anak mungkin mati. Siapa dia nak mati? Silakan. Tak ada nak mati pula berlaku awal peri. Bila dah duit banyak tuan-tuan, macam-macam kita boleh buat untuk sumbangan masjid. Dan dalam masa yang sama kita sedar kata sumbangan yang diberi itu ada hoki aku dalam tu. Ada. Pasal aku mari masjid 10 riyal sekali jemaah aku beri 40 riyal sebulan. Dan pitih itulah yang akan beri kepada hak si mati. Tak nanti kau beri hak 5 riyal kita semayang-mayang. 2023 kita kena buat perubahan. Anjakan paradigma kita ini kita kena anjak. Jangan terpaku dengan sistem yang buat teruk kita, menyalahi dengan syarat. Dan tiada bertambah lagi dia kata di dalam akhirat melainkan murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah le mikir ke dunia, mati tak beragal. Di dunia pun susah, lebih-lebih lagi di akhirat Allah Ta'ala marah. Bapa, atas dunia boleh mikir ke dunia, mu saya ke dunia, mu fikir ke dunia, celak mata, fikir cara cari makan, nak makan, cari makan, nak makan. Sebenarnya dirimu dikuasai oleh sifat hayawaniyah. Kerana sifat hayawan, dia tak ada fikir lain. Pung celak mata pagi, kok cari makan. Pung boleh makan, pukul 10 matahari naik
Segala apa? Landing bawah kursi buruk, bawah rumah. Nampak gua hamba. Pas esok cari makan pula. Kehidupanmu seperti hayawaniyah. Dia ada beza tuan-tuan. Kita manusia ni biar ada beza. Dan melazim oleh Allah Ta'ala akan hatinya duka cita yang tiada berkeputusan daripadanya selama-lamanya. Allah Ta'ala akan bubuh dalam hati orang lagu ni celak mata pagi. Cara kau duka cita dunia, Allah Ta'ala akan bubuh dalam hati dia tu duka cita sama. Merungut sama. Tak buah hati sama. Sehingga ke selama-lama sampai hayat. Waktu muda dulu susah cari makan. Pasal anak kecil-kecil. Dia mau kecek belakang. Hak tu nak sekolah. Hak ni sekolah menengah. Hak tu baru masuk sekolah. Anak universiti lagi.